1 kilogram emas hari ini nilainya hampir RM500,000, lebih kurang harga sebiji rumah teres satu tingkat. Pada tahun 2021, 1 kilogram emas berharga sekitar RM254,000. Tapi tuan-puan, apa yang bestnya emas ni tuan-puan? Dia adalah harta yang unik berbanding dengan rumah. Jadi apa uniknya emas ni tuan-puan? Yang pertama, emas tuan-puan boleh beli sikit-sikit. Dekat mana? Akaun emas Gap Public Gold. Menabung sikit-sikit. Bila dah cukup 1,000 gram, 1 kilogram, boleh keluarkan fizikalkan. Yang kedua, emas adalah harta yang sangat-sangat mudah dicairkan untuk dapatkan tunai segera. Bawa je ke mana-mana arah nu ataupun jual saja di mana-mana cawangan Public Gold. Duit tuan-puan akan dapat on the spot ataupun dalam tempoh 24 jam waktu bekerja. Berbanding dengan harta yang lain seperti rumah, tuan-puan, kalau kita nak cairkan, nak jual rumah pun makan masa lebih kurang 6 bulan dan ke atas, tuan-puan. Yang ketiga, tuan-puan, dan pastinya emas ni bersaiz kecil. Walaupun nilainya besar beratus ribu, tuan-puan tetap boleh simpan dekat poket, bawa ke mana-mana. Nampak kan tuan-puan uniknya emas ni? Jadi tuan-puan yang belum ada lagi aset simpanan emas, ambil peluang tuan-puan, mulakan simpanan emas hari ini. Daftar percuma, saya bantu cara nak bermula. Assalamualaikum.